Seorang pemilik bisnes telah membeli 1 kilogram ini 5 bulan yang lepas dengan harga RM418,333. 1 kilogram sama pada hari ini berharga sekitar RM485,257. Dan katakan bila ingin jual 1 kilogram ini semula kepada Public Gold membeli semula 1 kilogram ini pada harga sekitar RM456,141 setelah tolak spread value 6%. RM456,140 tolak dengan RM418,333 sama dengan RM66,808 adalah keuntungan simpanan 1 kilogram emas ini. Jika kita kira dalam bentuk peratusan, kenaikannya adalah 15.97%. Bermakna 1 kilogram ini memberikan keuntungan bersih 15.97% selama 4 bulan selepas tolakan spread. Dan keuntungan ini tidak memerlukan pemilik bisnes tersebut untuk membuat apa-apa pun. Beliau hanya perlu pastikan emas ini disimpan di tempat yang selamat seperti dalam peti besi atau sewa safe deposit box. Simpanan selama 4 bulan masih belum cukup tempoh untuk beliau membayar zakat. Berbeza jika beliau beli emas 1 gram pada bulan Januari dengan harga RM418. Jika beliau menjual emas 1 gram ini setelah tolakan spread value 9%, beliau akan dapat sekitar RM451, keuntungan sekitar RM33. Di sini anda boleh nampak, dari sudut pelaburan emas, anda perlukan jumlah gram emas yang lebih besar seperti gold bar 250 gram ataupun 1 kilo bar. Tetapi jika bajet belian emas anda kurang daripada ini, anda adalah seorang penyimpan emas. Dan penyimpan emas yang berjaya adalah apabila mereka menyimpan secara konsisten. Public Gold sudah bertapak di Malaysia selama 18 tahun dan tidak seorang pun lebih daripada 1.85 juta penyimpan Public Gold yang tak dapat emas mereka, dan inilah kredibiliti Public Gold. Bagi anda yang berminat untuk buat beli emas di Public Gold, sama ada gold bar yang besar ataupun menabung sikit-sikit di akaun Emas Gap, boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah mudah daftar akaun secara percuma. InsyaAllah saya bimbing sebaiknya. If you learn something, please comment.